Guys, tahun lepas, pada tahun 2025, saya habiskan hampir RM15,000 untuk maintenance dan penjagaan motor saja. Persoalannya sekarang, korang rasa berbaloi ke? Hey yo dan assalamualaikum guys. Welcome back guys to my channel. Bersama saya lagi Akil Syarudin, YouTuber, vlogger kesayangan korang. Tahun lepas, saya pernah share dengan korang tentang total perbelanjaan saya untuk servis dan juga maintenance motor untuk tahun 2024. Tahun ni, hari ini saya buat perkara yang sama, video yang sama, tetapi kita nak ceritakan untuk tahun 2025 pula. Berapa banyak kos yang saya habiskan untuk maintenance dan juga servis motor Y16ZR saya. So, dalam video ni sama-sama kita kira dan kita tengok berapa total jumlah yang saya habiskan untuk penjagaan motor sahaja sepanjang tahun 2025. Kita kira dulu guys, kita tengok betul ke tak betul. Intro dulu. Okay guys, order ni selesai. Wah, cantik lah guys. Alright, kita akan mulakan dengan maintenance yang paling asas dulu, di mana adalah minyak hitam dan juga oil filter. Total minyak hitam yang saya pakai untuk tahun 2025 adalah sebanyak 43 botol. 43 botol, satu botol bersamaan dengan 1 liter. Jadi total 43 liter dan juga 43 oil filter. Jadi jumlah keseluruhan untuk minyak hitam dan oil filter sahaja adalah sebanyak RM1,720. So kita ambil langsam saja. Kalau nak spesifik sen-sen tu macam susah kan. So saya kira oil filter dan juga minyak hitam adalah RM40 sekali servis, sekali tukar. So kita kalikan dengan 43 bersamaan dengan RM1,720. So itu adalah yang pertama, bahagian yang paling asas sekali, iaitu maintenance minyak hitam lah. Minyak hitam dan juga oil filter. Next, saya akan ceritakan pula tentang tayar. Untuk tahun 2025, saya menggunakan tayar satu brand sahaja, iaitu tayar Pirelli Angel City. So dalam tempoh 12 bulan tu, saya memang pakai tayar Pirelli Angel City sahaja. Tayar depan saya menggunakan 3 biji sahaja tayar. So tayar depan saya pakai saiz 90-80. Sebiji berharga dalam RM110. 3 biji. So 3 biji dah RM330. Kemudian untuk tayar belakang pula, brand yang sama, jenama yang sama, tetapi saiz yang berbeza. Tayar belakang saya menggunakan tayar 110/70 dan sebiji tayar belakang saya beli pada waktu itu RM115. Average lah. Average. Sebab kadang ada harga murah, kadang harga mahal. Jadi saya ambil average sahaja. Sebiji tayar berharga RM115 dan total biji tayar untuk tahun 2025, tayar belakang adalah sebanyak 9 biji. So saya boleh kategorikan ataupun saya boleh kata 3 biji tayar belakang bersamaan dengan 1 biji tayar depan. So itu adalah nisbah lah. So kita boleh jadikan tu sebagai rujukan pada tahun 2026 dan juga tahun-tahun yang akan datang. Jadi total untuk tayar ni berapa? Tayar depan saya kira dalam 330 dan tayar belakang pula 9 kali dalam 1035. Betul tak guys? So 1035 campur 330 hampir 1400 lah untuk tayar depan dan belakang sahaja. Banyak tu kan? Gila lah. Kemudian kita kira pula pada brake pad. Brake pad untuk tahun 2025, saya pakai brake pad yang murah-murah je. Kita beli dekat Shopee. Satu brake pad tu dia lebih kurang dalam RM3 hingga RM5. Depends. Tengok pada jenama ataupun ikut pada dia punya kualiti. Saya rasa saya beli dalam RM5 lah. So untuk brake pad tahun lepas, belakang saya pakai 6 set, 6 biji. Dan brake depan, saya punya brake pad adalah 3 kali saja tukar. So total 9 kali tukar. Kalikan dengan RM5, baru 45 lah. So untuk brake pad RM45. 9 kali saya tukar depan dan belakang lah. Campur lah kan, kita totalkan sekali. Next guys, yang paling penting. Ini tak penting pun, tapi dia perlulah. Benda ni kita kena jagalah. Antara yang terpenting jugalah, iaitu rantai dan sprocket. Okay, so untuk set rantai dan sprocket, untuk setahun saya tukar sebanyak 2 kali saja rantai. Satu rantai boleh tahan selama 6 bulan. Saya rekomen kat korang, kalau nak cari rantai, tolonglah cari rantai RKM ataupun RK ataupun DID. Itu sahaja. Saya rasa 3 ni sahaja yang baik. RK dan juga RKM dia berbeza tau. RK ni adalah rantai daripada Jepun. RKM adalah daripada Malaysia. Buatan dia datang daripada Malaysia punya kilang lah. Dan juga DID. DID pun okey. Tapi setakat ni saya hanya pakai rantai RK dan juga RKM. Yang paling senang nak dapat RKM. Tetapi pastikan kalau korang nak beli rantai, beli kotak hitam. Dia kotak hitam, nanti saya letak gambar lah kan.
bilik kotak hitam tu, insyaAllah rantai tu boleh tahan selama 6 bulan guys. Jadi untuk set rantai dan sprocket, saya pakai untuk tahun 2025 sebanyak 2 kali saja saya tukar. So bila saya dah cakap pasal set, jadi dia dah datang sekali dengan sprocket. Set rantai dan sprocket 2 kali saya tukar untuk tahun 2025. Total sekali tukar dalam 130, 140. Saya ambil 130 lah. Okay, so 2 kali tukar 260, sorry. And then untuk sprocket, satu rantai dia boleh pakai 3 kali sprocket. Jadi selepas set yang pertama, kita hanya perlu beli 2 set. So untuk set sprocket guys, saya akan beli lagi 4 set untuk yang kali pertama, 6 bulan yang pertama tu. Kiranya sprocket ni dia tahan 2 bulan saja guys. 2 bulan dia akan rosak lah mata gigi sprocket tu kan. Tapi rantai masih boleh pakai. Untuk rantai dia boleh tahan lama guys. Selagi mana korang jaga rantai tu elok, korang bersihkan, korang letak minyak dia balik kan. So dia boleh tahan 40,000 hingga 50,000. Rekod saya pakai rantai, satu rantai boleh tahan selama 44,000 hingga 45,000. So bergantung pada cara korang bawa motor, bergantung juga dengan cara korang jaga rantai motor korang. Saya rasa tak ada masalah. So kat situ boleh tahan lama lah, boleh jimat lah. Dari segi rantai tu boleh jimat. Kalau korang jenis pandai jaga, saya rasa setahun pun tak ada masalah, 2 tahun pun tak ada masalah. Tapi untuk saya, disebabkan saya bawa motor pun, semua saya bedal. Jalan berbukit ke, apa ke, jalan off-road ke, motor saya tu memang untuk kerja sahaja. Jadi, sedikit sebanyak dia merosakkan rantai lah. So, setahun saya punya rantai hanyalah 2 kali saja tukar. Tapi set sprocket kita tukar lagi 2 jadi 4 lah. So total untuk set rantai saya boleh katakan RM360 dan juga set sprocket 4 kali 4 dalam 30 dan 120. So saya boleh katakan rantai dan sprocket saya habiskan sebanyak 480 lah. Okay guys, next kita masuk pula pasal petrol. Petrol saya boleh anggarkan penggunaan saya sebulan adalah sebanyak RM400 hingga RM420. Bersamaan kalau kira sekarang lah kan, kira sekarang dia dah pakai liter. Jadi kalau liter dalam 200 hingga 210 liter lah sebulan saya pakai untuk buat Grab saja. Jadi kalau nak totalkan untuk setahun, saya punya petrol adalah sebanyak 4,800. Uish, boleh tahan kan? 4,800 guys. Kalau kata sebulan 400 kalikan dengan 12 bulan dalam 4,800. Kalau nak ambil angka yang paling minima pun, saya rasa 4,500 tu logik kot. Sebab kadang ada hari kita cuti kan, ada hari kita tak kerja. So it depends lah. Saya boleh anggarkan 4,000, 4,500, mungkin 4,300 boleh lah kot. Tapi kalau kata nak ambil angka yang paling minima pun, saya rasa 4,000 okey kot, cukup kot. Dia realistik lah kan, sebab ada hari kita cuti dan sebagainya. So saya rasa 4,000 tu kira okey lah. Dia macam logik sikit lah. Kalau nak kata 4,800 tu hampir 5,000 untuk petrol saja, saya rasa agak banyak juga kan. So 4,000 untuk petrol guys. Seterusnya, nak buat Grab mestilah kena ada handphone. Dalam handphone kena ada apa? Kena ada SIM card. SIM card tu kita nak kena beli data plan. So data plan saya untuk tahun 2025 sebulan sebanyak RM54. Kalikan dengan 12 bulan bersamaan hampir RM650. So itu adalah total untuk data plan. 600.5 untuk data plan saja. Handphone tahun lepas pun saya ada beli handphone baru, tetapi itu tak termasuk untuk tahun 2025 sebab handphone yang saya pakai sekarang dia dah dikira dalam bajet 2026 lah. Jadi 2025 tu tak dikira. Alright. Seterusnya pada tahun 2025 saya punya monoshock guys. Saya punya monoshock bocor. Bila dah bocor kena dah tukar kan. Monoshock saya beli monoshock RCB tahun lepas. Harga untuk monoshock saya beli dalam 400.5. So, itu monoshock. Maintenance lah yang kita perlu jaga, kita perlu tengok kan. Benda-benda tu kalau kata dah rosak, kita kena tukar. And then, saya juga tahun lepas pada awal Januari 2025 ataupun awal Februari lebih kurang, saya ada beli sekali lagi saya punya sport rim RCB. Sport rim RCB tu disebabkan sebelum ni yang saya pakai tu rim tu dia punya dia punya rumah bearing tu lobos lah. So dah tak boleh pakai. Untuk keselamatan dan juga untuk jangka hayat, saya decide untuk beli baru dan tukar sahaja. Sebab kalau kata kita repair dia punya rumah bearing pun akan rosak. So saya decide untuk beli baru sahaja. Untuk rim RCB hampir RM600. Saya rasa korang pun tahu sport rim RCB mahal. Tetapi bila dah tolak-tolak voucher apa semua, harga dia dah jadi 400.5 lah. So cost yang saya keluarkan untuk rim RCB dan juga monoshock RCB lebih kurang dalam 900, tak sampai guys, 800.5, 870 macam tu. And then guys, kita sebagai rakyat Malaysia, kita duduk dekat Malaysia, Rocktech dan insurans.
Itu pun penting. Untuk motor saya beli insurans third party sahaja sebab dia punya first party agak mahal. Jadi saya beli third party dan juga dia punya road tax total hampir 100.5. So kalau kata saya ambil first party guys, first party dalam RM300, 200 lebih hingga RM300. Disebabkan saya nak jimat, saya nak cut cost, jadi saya ambil third party saja. Dan motor saya setakat ni alhamdulillah tak pernah lagi accident, kecuali yang hari tu sekali sajalah, tapi accident tu pun tak teruk, cuma kaki saya yang teruk. So itulah. Alright, so seterusnya benda yang paling penting guys, saya rasa korang pun tahu pada tahun 2025 motor saya ni asyik buat hal, asyik rosak. Jadi kos untuk pembaikan dia punya enjin yang melibatkan sensor dan sebagainya, motor saya pun dah tua, dikategorikan sebagai tua sebab mileage dia pun dah tinggi. Jadi dia punya sensor-sensor semua banyak rosak dan juga saya juga ada tukar radiator dan sebagainya. Kita ada buat top set 2-3 kali, lepas tu ada overhaul sekali. Jadi itu semua saya perlu ambil kira untuk costing 2025, di mana untuk pembaikan enjin sahaja dan dia punya sensor-sensor tu dan juga radiator, saya rasa hampir RM6,000, RM5,800. Nanti saya akan tunjukkan dekat korang secara detail dia punya harga, berapa banyak yang saya habiskan, total keseluruhan semua untuk enjin, sensor, radiator, apa yang saya tukar, benda-benda yang melibatkan enjin. So, saya rasa untuk pembaikan enjin adalah yang paling banyak sekali. Mungkin salah saya juga sebab bawa motor kasonau ke apa ke kan, wallahualam lah. Tapi benda tu pun berkait rapat dan juga cara kita bawa motor apa semua, dia menyebabkan motor kita jadi rosak lah. So itu saya tak boleh nak deny. Mungkin cara saya bawa motor pun agak kasar, agak ekstrim ke kan, wallahualam. Kalau nak dijadikan cerita, saya boleh tunjukkan kat korang susunan di mana pada bulan Januari saya ada buat top set. Top set adalah RM1,130 pada bulan Januari 2025. Kemudian motor saya pula ada rosak sensor dan sebagainya. Untuk sensor, saya tak ingatlah sensor apa, tapi yang paling ketara ataupun paling banyak sekali saya tukar adalah sensor exhaust lah, ataupun sensor oksigen. Dia paling banyak kali rosak, saya pun tak tahu kenapa. So setiap kali tukar tu pun hampir RM100. 3 kali tukar, total RM280. Kemudian pada bulan April saya ada buat top set sekali lagi dan juga tukar bahagian clutch. Clutch ni dia problem lah. Saya yakin dan saya pasti orang yang pakai motor Y dia memang tahu bunyi clutch agak bising. Jadi pada bulan April saya buat clutch sekali lagi dan juga saya buat major service. Major service tu apa? Major service tu saya tukar dia punya air filter, fuel filter, apa lagi filter dalam motor. Tukar oil pump dia, kita buat top set sikit. Lepas tu saya custom seat motor. Lepas tu macam-macam saya buat saya rasa. So kat situ je dah RM1,500 lah guys. Kemudian dalam masa yang sama saya juga tukar radiator. Motor saya pun sekarang dah pakai saya tak tahulah, dia direct flow kot. Dia pakai direct flow coolant. So total untuk buat radiator RM500. Kemudian pada September 2025 guys, saya tak ingat saya buat apa, tapi saya habiskan RM1,750. Oh, RM1,750 ni pada bulan September. Bulan 9 saya overhaul motor saya. Bulan 9 adalah kali terakhir saya overhaul motor. So saya pun tengah risau sekarang ni. Tahun ni dah bulan 6. Jadi mungkin ada 3 bulan lagi balance untuk motor saya survive. Sebab motor saya tak kena overhaul lagi. Last bulan 9 kan. So harap-harap tak kena overhaul lah. Saya harap motor saya overhaul pada tahun ni selepas bulan 9. Bulan 9 ke, bulan 12 ke. Kalau boleh tahan sampai bulan 12, Disember 2026, alhamdulillah. So motor saya boleh bertahan selama 15 bulan. Kalau kata awal sikit, bulan 9 rosak ke, bulan 10 ke, terbang lagi duit guys. So pada hujung bulan 12, motor saya pun buat rutin servis lah. Servis-servis yang biasa saja. So kat situ je dah RM580. So total untuk 1 tahun 2025 untuk pembaikan enjin adalah sebanyak RM5,800 guys. Keras guys, keras gila. Jadi itulah kos dia. Untuk yang pakai Y16 kena standby, jagalah minyak hitam, jagalah servis-servis yang perlu dijaga. Kalau tak nak jadi macam saya, motor saya rasa sebelum capai 150,000 tu motor ni tak ada banyak masalah pun. Selepas 150,000 motor banyak masalah lah. So kalau korang tanya saya sarankan korang jual, beli motor baru je. So tak banyak masalah.
kepala pun tak pening, motor pun baru, insyaAllah lah boleh tahan lama lah kan. Tapi disebabkan motor ni saya tak nak jual adalah, kalau saya beli motor baru pun, saya berpendapat yang motor tu pun akan rosak balik. Jadi kita repair sahaja mana yang boleh repair, sebab repair pun lebih murah saya rasa daripada saya beli baru kan. Tapi kalau nak totalkan setahun pun dia dah separuh guys, boleh tahan jugalah. Jadi apa-apa pun atas korang, kalau korang rasa berbaloi untuk habiskan sebanyak ini untuk maintenance motor sahaja, wallahualam, korang rasa tak berbaloi, saya pun tak tahu. Tapi kalau korang tanya saya berbaloi ke tak, saya rasa berbaloi lah. Sebab kalau nak ditotalkan jumlah keseluruhan hampir 15,000 kan, 15,000 kan. Nanti kita tengok balik, saya akan list downkan satu persatu. Kita tengok balik, saya rasa betul hampir RM15,000 guys. Tapi dah kalau maintenance motor pun hampir RM15,000, kos penjagaan, petrol, apa semua benda ni pun hampir RM15,000. Korang rasa pendapatan Grab saya berapa? So itu biarlah. Nanti mungkin boleh cerita, kita akan share pasal kewangan sikit. Mungkin pada video akan datang. So saya rasa setakat itu sahaja guys video saya pada minggu ini, pada hari ini. So saya harap korang dapatlah manfaat daripada apa yang saya kongsi ni. Korang boleh menjadikan satu rujukan ataupun menjadi satu panduan. Kalau yang menggunakan motor Y-Suku ke Y16 ke, motor yang seangkatan lah, motor Yamaha ni. So inilah kos dia. Adakah sama dengan korang ataupun tak sama? Saya tak tahu. Wallahualam. Saya rasa korang pun lebih kurang sama juga. Kalau korang buat full time, lepas motor pun asyik rosak je, bermasalah dan sebagainya, saya rasa lebih kurang je kot. Tak tahulah kan. Jadi itu sahaja guys pada hari ini. Kepada viewer-viewer baru, kepada yang belum subscribe lagi channel saya, jemput-jemput tekan butang subscribe guys. Jangan lupa juga untuk tekan button like, share. Kalau korang ada sebarang idea, cadangan, pandangan, apa-apa sahaja, korang boleh share di ruangan komen. By the way, untuk minggu depan, saya rasa saya akan buat pasal kewangan lah. Jadi kalau korang nak tanya pasal kewangan, Kil macam mana nak simpan duit, Kil macam mana nak itu, nak ini, korang boleh share kat ruangan komen. Nanti komen-komen korang yang terpilih ni, saya akan pilih lah, saya akan filter lah kan. Kita ambil komen-komen ni untuk kita bawa kepada video harapan. Alright guys, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum.